Okey, dia dah masuk. Masuk juga. Oi, kedai dah buka ni. Dia buka belakang. Buka belakang Susulan itu, kami bersama 20 anggota penguatkuasa dari AADK Negeri Selangor, Daerah Petaling serta Daerah Hulu Langat bergerak ke lokasi sasaran untuk melakukan serbuan kira-kira jam 11 pagi. Saya tak tahu lah bang. Siasatan awal mendapati lelaki warga tempatan berasal dari Serendah Hulu Selangor ini merupakan salah seorang daripada 4 individu yang disyaki menjadi dalang utama bagi membekal stok dadah kepada penagih di sini. Kau nak aku tunjuk kau punya video ke? Satu minggu aku follow kau. Muka kau aku 1 minggu tengok muka kau. Aku memang cap. Okey. Sekarang mana kau simpan barang? Alasan demi alasan diberikan, namun rahsia kegiatan haram tokan berusia